Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Turun Naik Podcast. Podcast ke podcast lah? Podcast. Sebab ada member aku dia cakap podcast. Oh, dia orang British. Orang kata British. buat style. Buat style lah. Buat style. Tapi sebutannya podcast kan. Podcast je, relax. Patut dia macam macam nak apa, nak bagi sedap sikit nama podcast. Podcast. Rasa macam kau ni lah. Alright. Jangan pula aku. Jangan. Alright, kita kembali lagi. Tapi ini part 2, which is yang tadi bukan tadi, episode sebelum ni part 1 saya dah mention kita akan sambung untuk part 2. So ini adalah part 2. Kita borak pasal puasa. Betul, Kan? betul. Masa part 1 kita borak benda-benda yang macam happy kan, benda macam apa memori kita ada time kita kecil. Lepas tu apa benda paling nakal kita pernah buat kan. Sampai ada salah seorang daripada kita, which is Taufik. Dia tak ada sebab dia ada hal dia. Ada urusan, ada urusan dia. peribadi. So daripada Taufik punya cerita, rupanya dia ni seorang yang sangat nakal lah dulu. Betul. Dan sekarang ke? Sebab kau paling rapat kan dia? Dia baik sekarang, baik. Oh, dia baik sekarang. Oh, nasib baik. Nampak lah baik. Tapi Nasib itulah. baik. Okay, saya Fik. Saya Alif. Dan saya Aiman. So kita akan sambung untuk part 2, which is kita nak borak something yang macam a little bit emotional lah kan. Lebih kepada kita menyentuh hati lah. Ya, tapi ni untuk bulan puasa lah. Betul. Jentik hati Uish, jentik hati. Macam mana dengar? Terpetik hati tu. Jentik petik. Lain. Uish, kau ni. Jangan main-main. Tapi aku dengar masa yang episod lepas dia cakap apa? Mireh. More. Tapi kalau dia cakap apa? Apa lah? Tak boleh. Benda-benda tersasul dia tak boleh ingat. Dia cakap aku macam impressed lah. Aiman dia very knowledgeable lah. Dia punya ayat tu macam aku macam Dia Padahal macam, tersasul tu. dia betul macam tu. ahli bahasa lah. Dia boleh buat perkataan baru. Kadang-kadang ni memang terkeluar automatik lah. Nampak. Dia macam knowledgeable tapi sebenarnya tersasul. Itu aku macam Aiman aku impress dia. Rupanya tak. Dia punya tu. Okay, dia nak cepatkan. Aku Kau aja. Alright Man. Okay, Man, macam mana Man? Apa yang nak jentik hati kita hari ni? Aku kan tak nak start aku sebab aku rasa setakat hari ini alhamdulillah almost dah 3 abad kita hidup ni, setakat ni tak banyak pun yang sedih. Sebab yang sedih punya part tu adalah transition. Benda ni macam kebiasaan lah. Transition tu maksud saya kita dah pernah berpuasa di zaman sekolah. Dulu saya sekolah asrama. So kita sekolah rendah, of course lah manja kan, duduk rumah buka seronok sama-sama, pergi tarawih tadi, kita main mercun dan sebagainya lah. Dekat asrama okay dengan kawan-kawan, tapi family dah tak ada macam tu lah. Tapi tak adalah nak kata terasa sangat. And kat asrama tu sendiri sama dengan waktu saya degree. So sebab kita berjauhan dengan family kan. Jauh dengan keluarga. Tapi nak kata sedih sangat tu tak ada, kita have fun je sebab that's life lah. Sebab tu fasa kehidupan kita waktu tu kan. And then transition period ni adalah masa saya kerja. Masa saya kerja, saya menetap dengan makcik saya, dengan aunty saya actually. So waktu tu lah kita rasa dia different culture. Aunty saya ni dia kahwin dengan Australian. So dia punya cara hidup lebih macam sedikit Australian punya Muslims. Macam mana? Dia cara culture dia punya, sebab saya dah terbiasa daripada kecil, daripada asrama kita sahur heavy tau. Sama ada nasi dengan belauk ke ataupun, tapi heavy lah. Yang paling penting saya kena consume protein. Protein tak kisahlah ayam ke daging ke ikan ke whatever lah. Ingatkan yang serbuk tu. Tak, protein shake ke protein apa? lah, protein. Sahur-sahur. Bukan. Ayam bukan. Bulan puasa. Macam-macam. Jangan. Ya, ni tak kena ikat lagi ni. So benda bila protein dia tak ada, dia bukanlah nak kata tak ada. Dan aunty saya dengan uncle saya ni
Apa akulah kan. Betul tu. Okay Dia je. macam orang kata respect sikit lah bulan puasa ni kan. Saya lah kan. Kalau aku disrespect lah. Dia macam nampak casual sangat. Tak sopan. Tak sopan. Ni So, sopan sikit. puasa kena sopan. Kalau aku Dah. Tak bagi Okay. ke tambah? Tadi tu orang kata masa dekat rumah hanti tu kita menetap lebih kurang 2 tahun lah. To be exact sebelum kita kahwin kan. So diorang ni sahur yang tak heavy. Contoh ni Setakat roti dan butter, roti dan jam, Coco Crunch. something like that. Oat, benda-benda situ. So saya waktu tu memang terkejut lah. Memang tak tahu ada punya culture shock. Cakap tu macam alamak, nak masak ni dapur orang kan. Tak masak lepas tu nanti kan nak guna pula barang orang. Tak hidup pula macam tu kan. So kita pun telan je lah. Apa yang ada kita makan je lah. Tapi luluh juga lah hati kan. Seronoknya kalau mak aku masak macam ni, macam ni kan. Tu satu part lah. Tapi I am very grateful for them. Sebab yelah diorang pun ambil saya macam anak. Diorang tak ada anak. Aunty dengan uncle saya kan. So diorang treat me as a son. So I'm very grateful for that lah. And then tu satu part. Transition lah. Kita cakap pasal transition. Lepas tu kahwin. Kahwin lagi satu part ni. Kahwin ni dia punya sedih dia adalah di mana saya kahwin dengan orang Kelantan. So diorang Set ni kita. Set kita. Oh, set kita. Set kita Wadilah manggil aja. je. Jangan. Mana tahu ni. Macam dah biasa. Jangan. So dia ni pun culture dia berbeza pula. Macam mana? Culture dia adalah pagi kalau boleh dia microwavekan semua benda. Maksudnya nak kosongkan peti terus Tak, bagi. maksudnya apa yang kita buat buka itulah yang kita buat sahur. So semua benda yang ada dekat orang kata masa buka tu, lauk ke apa ke, kita masuk peti, esok dia microwavekan benda tu. Saya pun bersyukur je, okey je lah. Tapi dia kadang-kadang question kan. Macam tak nak masak ke mi goreng ke apa kan. Tapi kita taklah nak demand, okey je. Cuma that's the face of a different culture. Kita saya dibesarkan macam ni. Dekat asrama pun lebih kurang macam ni. And then duduk dengan aunty pun macam ni. Bila ada wife pun macam ni. Dan semuanya tak sedih. Tapi saya appreciate benda tu. Saya sangat appreciate benda tu. Dan nak sentuh bab sedih, macam happy-happy kita selalu sentuh bahagian morih dengan tarawih kan. Macam kalau katakan sedih untuk Ramadan ni, saya boleh kata kebanyakannya relate dengan sahur dan berbuka lah. Kenapa tu? Sebab makan lah. Betul. Makan juga. Dia pasal bukan setakat makan. Sebenarnya dengan siapa yang kita makan. Betul. Kat situ Okay, lah. baik. Pada saya kat situ lah. Sebab ada tahun yang mungkin ada orang tu, ada tahun yang tak ada orang tu. So looking back, masa saya zaman kecil-kecil, seronok sepupu-sepupu balik dan sebagainya kan. Sekarang ni kalau kita nak tengok apa orang kata dia punya hubungan tu pun dah sedikit jauh. Kadang-kadang saya terpaksa berbuka dekat sebelah mertua, dia pula kat sana. So kadang-kadang timing tak cantik lah. Dan benda tu mengimbau lah. Kadang-kadang sedih juga. Seronok ni masa kecil, apa orang kata buka, lepas buka solat jemaah apa semua, terus main mengapi cepat-cepat ni, main mengapi sebab nak pergi kejar ke surau pula lepas tu kan. Main mengapi dulu baru pergi surau. Ya. Awal main mengapi. Terpaksa. Terpaksa. Mengapi. Lepas tarawih mecun. Betul. Terpaksa. And then saya tak tahu korang macam mana, tapi saya dekat kampung dulu kita ada malam 7 liko. What is that? Malam 7 liko tu, saya punya rumah ni macam ada setiap tahun akan pasang pelita tau. Saya tak tahu apa konsep malam 7 liko ni, tapi dia macam setiap rumah tu akan penuh dengan pelita. So bila semua rumah lampu dia tertutup, cantik lah nampaknya, macam ada pathway. Berlampu-lampu, padahal pelita benda tu. Macam kat kampung-kampung. Ya. Memang macam tu. Dia ada satu malam namanya malam 7 liko. Nenek saya panggil lah benda tu. 7 liko menarik lah nama tu. First time dengar. Itu lah tu. Dan bila kita dewasa ni, benda tu dah tak ada. Sebabnya yelah sekarang ni budak bukan nak main bunga api sangat kan. So pelita pun pacak satu je lah.
Dulu So kita satu bacot likur cantik. lah jadi sekarang. Dia bukanlah nak kata bukan nak kata 7 likur tu 7 batang. Bukan. Lain. Tak maksudnya nama tu malam 7 likur, tapi berbatang-batang lah dan cap dia tu nampak tersusun cantik. So sekarang ni sebatang ni macam boring jugalah kan. Itulah dekat saya. Sedih yang yalah mungkin ada orang yang lebih sedih sebab kita cakap pasal for me kesedihan tu datang daripada orang terdekat. Okay, keluarga dan sebagainya. Setakat ni kita semua masih ada. Macam korang macam mana? Tapi yang 7 likur tu aku sebenarnya kampung aku satu kat Johor. Belah mak aku lah. So dekat BP. Batu Pahat? Batu Pahat Johor. Johor. Muzik. Okay, so bila aku balik kampung selalu kalau macam before raya lah aku balik kampung, kalau time puasa lagi lawa gila tu. Pelita jalan cantik. Dia ada pelita kan satu colour ke? Dia ada banyak-banyak colour. Api satu colour bang. Bukan Tak, dia yang buat cantik dia sebab susunan dia tu dia ada ukuran dia. Tak pelita tu aku tak nampak colour sebab malam. Nampak api. Tambah api je lah. So bila mana rumah tu tertutup lampu semua, tinggal nampak Cantik pelita lah. je. Cantik lah. Nampak macam pathway macam tu. Faham. Cantik. Memang sepanjang jalan pelita memang lawa gila. Itu satu lawa. benda yang aku suka tengok waktu nak raya. Cantik. So tadi siapa nak cerita dulu? Kau macam dah apa start yang- dah ni. apa yang Kau sedih macam dah sangat? start ni. Apa yang yang sedih menjentik hati lah time. Yang memang sedih kan. Bukan setakat yang akan bukan setakat yang sekarang dan mungkin akan datang Ramadan ni pun kita mungkin tak rasa apa yang kita rasa sekarang. Okay, so aku membesar 8 orang adik-beradik. Ui, Apa ramai. So waktu aku kecil memang adik-beradik aku semua kena paksa sahur lah. Semua memang kena kejut, kena paksa sahur oleh parents aku dua-dua. Tung sahur. Macam tu. Ketang bangun. Tapi kita orang kecil-kecil kita tidur satu bilik. So macam senang je, kejut sekali semua bangun. Buka lampu cerah-cerah. So lepas tu makin besar makin kurang orang yang bangun sahur. So mak aku pun dah tak macam mana dia dah tak masak sahur. Dia punya sahur minum air dengan kurma 3 biji. So bapak aku ni jenis dia orang Kelantan. Dia jenis yang memang daripada dulu breakfast memang nasi lauk. Heavy lah. Memang breakfast dia kalau aku dulu bangun ada breakfast aku macam kena makan nasi ni pagi. Kena makan nasi kan. Awal kita makan nasi. Awal pagi dah makan nasi dengan lauk ikan rebus gula ikan singgang apa lah. Makan je lah. Bagi nasi lemak okey lagi. Ya, Nasi betul. lauk memang macam makan tengah hari tu. Itu lah tu. Lepas tu dia bawa ke puasa tau. Puasa bapak aku dia jenis sahur kena makan. So by time goes on kan, adik-beradik aku dah tak bangun sahur. Masing-masing semua dah malas. Semua dah besar, semua boleh tahan je kan sehari kan. So bapak aku dia still kena sahur and aku akan besar sahur berdua dengan dia. Sebab aku teman dia sahur. Okay. Aku akan malam aku akan pergi beli makanan untuk sahur. Macam tu, esok nak sahur apa? Muntabak. Okey, kita cari muntabak. Esok nak sahur apa? Kadang-kadang kat bazar tu beli untuk sahur esok lah. Tapi tak tahu sekali lah saya jalan lah. dah tahu 2 orang je bangun sahur. So arwah bapak aku meninggal 2023. Okay. So tahun 2024 tu agak sedih lah sebab aku bangun sahur seorang. Walaupun aku dah tak payah teman bapak aku tapi aku still bangun sahur sebab aku dah terbiasa. So dia macam bila bangun sahur, tapi waktu tu arwah tok aku ada lagi. Tapi dia dah tak puasa lah, cuma aku macam bangun sahur kadang-kadang tengok Tegur dia lah. tengok nak makan ke apa kan. Kadang-kadang dia tidur aku tak tahu je aku makan dia seorang kan. Tapi nak jadikan cerita 2025 aku kahwin sebelum puasa, seminggu sebelum puasa. Dan macam mana aku bangun sahur sorang-sorang lagi. Sebab isteri aku jenis yang tak sahur. Tak ada geng lah. Aku tak ada geng. Aku hilang. Transition lah. So dulu aku sahur dengan bapak aku berdua. Memang aku rasa lebih 10 tahun lah kita orang berdua je sahur. Yang lain semua tidur tak nak bangun. So jadi aku berdua je. Dan bila sorang-sorang
Aku ingat dah kahwin boleh berdua. Seorang lagi. Aduh, tapi kena marah. Kenapa tak kejut sahur? Aku punya kejut tak nak bangun tak apa lah. So tapi wife kau memang jenis yang tak makan dia pagi memang, lah. Dia memang tak makan pagi and kalau weekend aku nak ajak breakfast pun dia macam Malas lah. Maksudnya sebab terus dia tak- brunch terus lah. Dia tak makan. Dia jenis tak suka makan pagi. So kalau pagi aku bawa dia pergi makan nasi kerabu ke apa ke, aku seorang ni lah enjoy pagi-pagi makan nasi kerabu. Dia macam kena makan pagi macam aku dulu lah. Yalah. Faham. Tapi Aiman, Man pula, sorry. Alip. Main bapak aku. sorry. Tapi Alip, aku macam nak tahu lah, kan kau ada momen tu dengan arwah bapak kau kan, masa bulan puasa, kau sahur berdua kan. Apa je yang korang borak? Kau diam ke time sahur? Bapak aku ni kalau nak jadikan cerita, aku adalah orang yang dia paling kuat borak. Dia banyak cerita dengan aku, tapi aku jenis yang diam. Dengar je lah. Aku dengar je cerita dia. Dia cerita macam-macam benda dia cerita. So aku dengar, kadang-kadang cerita pasal kerja, cerita pasal macam-macam masalah dia cerita dengan aku. Aku je dengar. Jadi tempat dia meluah. So sahur tu macam private session lah aku dengan dia untuk borak. Sebab sampai aku masuk universiti pun, aku rasa kalau biasa anak-anak yang call parent kan, ni bapak aku call aku kadang-kadang 2 kali 3 kali seminggu untuk borak dengan aku, untuk cerita minggu ni macam mana, aku dia gaduh dengan abang aku, apa semua dia cerita dengan aku. So aku jadi dengar. Tapi bila dia tak ada tu terasa lah macam hilang lah kan. terasa hilang. Ada orang yang selalu call aku. Even time raya, ada sekali aku terpaksa raya kat Perak, kat uni sebab PKP. Aku sangkut kat sana, polis bagi balik. Lepas tu pukul lepas solat raya bapak aku video call. Dia tanya, kau bapak ke aku bapak ni? Siapa yang call siapa ni? Dia call minta kau, kau ni betul lah. Aku jenis yang aku tak pernah call parent aku. Aku tak, dia macam ni, dia macam something yang berat untuk aku nak buat. Kenapa lah? Dia Tak rindu ke? tak tahu, aku susah. Dia rasa macam ego kot. Aku rasa ego lah. Tapi setelah mak aku pindah hujung tahun lepas, aku rasa setiap 2 minggu aku akan call. Memang aku akan borak dengan dia pasal life aku. So sekarang tahun ni first year yang aku puasa tanpa parents aku dulu lah. So insyaAllah tengok macam ni, aku rasa okey je sebab aku ada wife aku. Betul. Tapi kau kena tahu, kau bangun sahur seorang tau. Kadang-kadang aku masuk dapur, bangun-bangun, aduh semalam tak ada beli makanan apa-apa. Lepas tu tak ada orang masak pula. Tak ada orang masak. Kena masak sendiri. Bahal. So kiranya benda yang paling kau rindu which is sahur dengan bapak kau. Itu satu benda yang aku sangat rindu lah, sahur dengan bapak aku. Sebab dulu lepas waktu sahur dengan bapak aku, lepas tu arwah pakcik aku meninggal. Pakcik aku duduk sekali dengan aku kat rumah sama. Then tinggal atuk aku lah. So aku bersahur bertiga dengan atuk aku. Sebelum atuk aku macam sakit tua kan, dia macam dah tak ingat, dah tak apa kan. So kita sahur bertiga. So time tu pun aku akan keluar. Kadang-kadang pukul 4 pagi aku bangun, aku pergi mamak beli makanan. Macam itu momen 3 generation duduk satu meja, makan sama-sama kan, borak. Tapi sekarang tinggal satu je generation. Tunggu aku ada anak. Yelah. Aku paksa dia bangun sahur. Yelah sebab macam mana aku nak cakap, sebab ada lagi nak cerita ke? Tak ada. Tak ada dah. Okay, aku sambung kan. So, macam aku nak cakap pasal sahur ni, yelah sebab daripada kecil kita dah diajar untuk bangun sahur kan. Tapi dia ada sampai satu tahap bila kau tak bangun sahur tu kau rasa macam tak nak puasa lah macam tu. Sebab macam kau dah terlepas satu momen yang kau pressure sangat tu. Sahur tu lah yang menentukan hari kau sebenarnya. Bagi aku lah, time aku kecil tu kan, bila kau tak sahur macam tak ada energi kan, nak macam mana kan. Itu yang boleh jadi momen kau minum air pipe dekat surau kat masjid tu. Itulah dia. Sebab tak sahur. Sebab tak sahur lah. Sebab masa kecil macam tak lah, sebab aku dalam family aku rapat dengan
mak aku. So macam mak aku ni dia selalu macam dia apa-apa macam dia akan kejut aku banyak kali lah. Kalau untuk sahur, setiap kali sahur kejut. Sebab nak make sure aku bangun sahur. Sebab dia tahu kalau aku tak sahur mesti aku tak puasa. So tahun ni setiap kali aku bangun sahur seorang, aku kena mesej kau, bangun tak? Kalau tak reply tu tak puasa lah. Kalau tak reply pasti tak bangun, kau kena call. Kau kena call. Kena kau ada sahur. Boleh insyaAllah. Lepas tu cumanya macam bezanya yang part sedihnya bila dah sambung belajar. Macam uish tak siapa nak kejut aku ni kan. Tapi alhamdulillah aku ada roommate yang macam nak cakap, dia jenis yang morning person lah. Supportive lah. Dia jenis morning person. Lepas tu dia tak pernah tinggal sahur. So dia lah kejut aku. So setiap kali sahur bangun dia kejut aku. Tapi awal agak dia kejut. Sebab selalu kalau macam sahur kan kalau azan subuh pukul 6 kan. Selalu kalau aku nak sahur 5.30 aku baru bangun. Tapi dia kejut aku pukul apa tau, sebelum pukul 5 4.45 tu. Oh dia sahur awal lah. Aku tak tahu lah, macam asal dia kejut aku awal kan. Aku tengok dia bukannya makan pun time tu. Dia sebenarnya nak ajak kau tahajud. Tapi tak ada, aku tengok dia main phone. Dia dah. Kau yang Itu belum. aku macam kau ni dah sahur kan? Ke belum kan? Macam tak apa lah biar kan. Tu aku sahur kan. Momen sahur dengan tanpa family, dia rasa macam wish aku nak balik, aku nak makan kat rumah tu. Macam tu lah rasa dia kan. Tapi bila dah biasa, sebab lambat laun kau akan berdikari juga. Sebab nanti once kau dah ada family, macam aku tak kahwin lagi. So bila aku dah ada family, mungkin aku faham benda tu kan. Momen macam ada orang kejutkan pagi bangun sahur semua. Cuma macam sekarang ni kau kena sendiri lah kan. Macam sekarang kau duduk dengan mak kau lagi tak? Masih lagi. Mak kau bangun sahur tak? Dia mesti bangun So punya. dia memang kejut kau setiap hari ke lah? Dia sampai satu tahap dia macam malas nak kejut aku lah. So esok aku kena call kau lagi? Nanti aku beritahu. Tapi to be honest lah kan, kita tengok macam sebenarnya intipati yang kita boleh ambil ni pun adalah presence. Kan? Kehadiran Kehadiran seseorang orang tu sebenarnya yang sangat-sangat membantu in terms of kita nak nak bersahur, nak kejut kita. Lepas tu macam Alip pun ada cakap tadi, macam to be honest aku memang tersentuh juga. Sebab aku faham yang mana bila aku dulu dengan arwah atuk aku yang this is way back masa aku kecil-kecil. Imagine lah kita kecil-kecil pun dapat rasa macam tu kan. Kau yang dah membesar sekali apa semua tu kan, mungkin orang kata presence tu dah tak ada kan. Maksudnya macam bukan nak sangat berteman pun, nak sahur berteman pun tak pun. Yelah, tapi dia jadi awkward bila kau sahur. Alamak, mana yang kebiasaannya ada. Betul. So bila tak ada tu, lain Macam tu. dulu sahur sambil borak makan. Sekarang kat phone tak YouTube, makan lah sambil sahur seorang-seorang. Kau tengok aku selalu kalau sahur. Aku tengok apa? Aku selalu dengar podcast turun naik. Ulang balik lah. Ulang balik. Tengok diri sendiri. Okey tak? Okey. Tengok angle mana elok, angle mana tak elok, macam tu lah. Tapi macam tu lah, aku rasa setakat for me most of the common yang kita ada kesedihan waktu bulan puasa ni semua presence daripada setiap orang, setiap individu. Mungkin daripada sepupu, saudara, kita punya parents, our late yang mana yang dah tak ada dan sebagainya. Tapi sebenarnya korang perasan tak, ada lagi satu benda yang sebenarnya kita patut bersedih. Apa tu? So ini pada akulah, sebenarnya kita patut bersedih juga bila mana kita tak betul-betul gunakan Ramadan tu. Betul. Okay. Sebab aku setiap kali 5 malam terakhir automatik dia akan rasa macam alamak, dah 5 malam terakhir Betul. Lepas tu aku jenis yang always akan kira apa yang aku buat setiap hari. So maksudnya kita akan, Kau kira pahala ke? Bukan. Aku memang jenis orang yang bukan, aku memang jenis orang yang ada timetable. Kita pergi kerja, kita buat apa, kan. So time kerja lah. Tapi kita pun kerja bisnes kan, fleksibel sedikit sebanyak. So kadang-kadang aku tengok macam aku jot down setiap kali Quran bila kita baca. Tiap-tiap awal bulan Ramadan kita always fikir nak khatam kan. Ya, aku dah berapa tahun turut-turut. Susah sangat.
So benda tu kadang-kadang 5 hari terakhir dia akan, of course lah, di tengah-tengah tu akan dia terplan out sikit. Pasalnya orang rumah ajak buka luar. Lepas tu more sampai ke futsal, sampai ke pickleball, benda gitu. Tak boleh buat apa. Dia bila dah terplan out macam tu, subuh pukul 6.45, tentu aku dah siap nak pergi kerja pukul 7 tu. Jadi kita tak sempat nak baca selai 2 untuk ni kan. Itu pun sempat kalau kita baca dekat office lah kalau sampai awal. Lepas tu dia macam kalau dah satu hari dah tak jadi, dia macam esok lusa tu dia dah jadi tak jadi. Benda tu automated lah. That's why ada orang kata untuk biasakan satu-satu benda tu, kita kena buat satu-satu benda tu 40 hari berturut-turut. So kalau nak biasakan baca Quran, hari-hari tanpa miss kena baca Quran. So benda ni macam kadang-kadang menyayat hati lah bila 5 hari terakhir kita fikir macam alamak, aku nak macam ni tapi aku tak dapat buat. But for me, kita ambil dia punya sedih ni datang sebab aku, bila kita dah berumur ni, kita always fikir yang sempat ke tak sebenarnya kita sampai ke Ramadan tahun depan. Betul. Yang tu yang jadi macam risau ni kan. Dunia nak akhir zaman ni, kita pahala pun nak kena kumpul ni. So kadang-kadang duduk terfikir benda tu sedih lah kat situ. Nak meninggalkan Ramadan tu sedih, tapi nak orang kata menjemput Syawal tu seronok lah untuk anak-anak, untuk family dan sebagainya kan. Dan sebenarnya Syawal pun kita kena meraihkan. Betul tak? Kita memang kena raikan yang kita dah puasa 1 bulan. Betul. Sebab puasa sebulan je kan. Betul. Setiap tahun 30 hari, setiap tahun 30 hari. Like moment kau nak appreciate waktu puasa ni, bila bulan Ramadan ni, dia vibe dia lain tau. Dia bukannya macam hari-hari biasa yang bukan bulan puasa. Sebab apa yang aku boleh cakap, kita boleh tengok bila bulan puasa ni dia lagi merapatkan kita dengan family. Sebab kita boleh buka sama-sama kan. Contoh macam korang selalu tak macam tak tahu kalau family korang ada buat satu gathering untuk buka puasa ramai-ramai ke? Ada yang macam Mesti ada. belah sini, aku masalahnya belah sini hari ni, esok belah sana. Uish, Minggu depan belah situ. Aku macam Banyak belah tu. banyak belah. Dia macam belah nenek, belah atuk. Tapi seronok sebenarnya. To be honest, benda ni macam, yelah, kita ni, aku tak tahu macam mana korang, tapi aku ni kalau letakkan di family mak aku, sebenarnya aku adalah generasi keempat. Maksudnya aku kenal dengan 4 pupu aku tau. Sama aku 4 pupu tau. generasi keempat. So memang kalau buka family tu memang besar gila. Dia kira macam kalau orang kata kalau kita dia berduit kan, memang kita sewa dewan lah catering. Serius 200-300 tak lari. Ya, tapi kita pecahkan lah. Kadang-kadang tu memang nak buat 4 tu, kita buat family day lah terus. So kalau buka puasa ni biasa kita ambil 2 generasi je lah. Lebih kurang macam aku dengan 2 pupu aku je. Selebih daripada tu kita kenal. Sebab upon family day kita memang jumpa kan. Cuma untuk buat buka puasa tu capacity terlalu besar. Dan tak sesuai lah. Lagipun orang nak solat tarawih dan sebagainya. Yelah, betul kan. Cuma macam kalau dia best bila kau buka puasa sama-sama tiap tahun. Tapi dia yang tak best bila macam tahun ni orang tu ada, tahun depan dia dah tak ada. Maksudnya dah meninggal. So macam uish, dia rasa macam aduh, selalu aku selalu borak kan ni time puasa bila nak buka kan, tapi dia dah tak ada. Kadang-kadang kita expect okay, tahun depan kita jumpa dia lagi time puasa. Tapi kita tak tahu ajal seseorang tu kan. Itulah, kalau nak cerita pasal ajal ni memang terlalu kerdil lah kita sebenarnya kan. Betul, kita tak boleh kawal benda tu. Kita tak tahu bila, kita tak tahu di mana, siapa yang pergi dulu. By the end of the day, kita boleh appreciate lah sebenarnya kita punya kenalan-kenalan, family members. Dan apa yang, to be honest lah, aku rasa the best way possible untuk kita appreciate seseorang tu, kita kena always jaga hubungan kita dengan dia. Betul. Dan kita kena doa dengan yang ke atas untuk kita jaga hubungan tu. Untuk dia jaga hubungan kita. Macam itulah. apa yang episod pertama kita dengar itu, hablum minallah, Hablum minan nas. Betul. So, kita ni jaga hubungan. Betul. Tapi boleh tak aku nak cop kejap sekarang ni? Boleh. Kita dah sedih-sedih ni. Boleh tak kita aku nak tanya korang semua plan raya ataupun cerita raya dulu. Raya dah tua-tua ni sedih. Oh, yang tu sedih.
dah tua ni sedih. Pasal banyak keluar. Banyak keluar duit. Tak boleh buat apa. Botak tau. So kena duduk rumah. Tak boleh. Kuih raya, almari raya. Ui, Time tu macam-macam semua nak kan. beraya. Ya Meja tu. nak beraya. Meja kursi beraya dia. ke? Tiap-tiap tahun nak bertukar. Lain-lain. So, tahun ni raya dah apa raya dah tahun ni? Tahun ni setakat ni baju dah beraya. Baju raya. Baju wajib. Baju kalau bapak aku dulu memang wajib semua baju baru. Yelah. Tak bagi pakai baju lama. Betul. Marah Sebab tau. to be honest, aku memang mengekalkan konsep prinsip family aku daripada nenek aku lagi. Baju raya tu wajib dibeli. Sebab time tu je diorang akan beli baju yang aku tak tahu lah, macam wife aku rasa time tu yang dia beli baju kurung baju kurung yang Vogue tau. Selepas tu tak ada kerja nak beli baju Vogue, semua beli baju office je kan. Cakap baju office tu memang kita boleh tolong je lah beli. Tapi baju-baju macam ni sebab diorang nak menggayakan waktu-waktu macam ni lah. So that's why baju raya sekarang harga. tak boleh. Tak boleh nak cakap. Tak boleh. Ni Lip. Yang baju perempuan, baju lelaki kita relax Relax. Nak goyah tak kisah. Tackle pun 500 1.5 boleh lah. Sebab lelaki aku tak tahu lah, rasa macam dia beza harga dia taklah jauh beza macam dulu dengan sekarang tau. Dia cuma kualiti kain tu je. Betul. Sebab macam dia membezakan, dia ada orang kata apa, transition baju kurung dulu dengan sekarang. Uish, dia macam Dengan cutting dia lagi, dengan kain cutting. material lah, berbagai-bagai. Pasal ada yang glitter-glitter semua tu lah. Tu Manik-manik kalau semua tu macam daripada jauh dah nampak Wish, dia itu anak senah tu. anak senang macam tu kan. Daripada jauh besar nampak lah tau. dia. Oh itu brand yang aku nak beli itu je tau kalau perempuan yang dia macam oi tapi harga ni Tak, dia ada satu moment aku cakap kawan. Memang aku tak tahu nak react macam mana. Perempuan ni dia ada satu stigma dia. Bila dia nampak baju sama, dia menyorok. Bukan main awak ni lelaki bukan main mahal awak beli. Dia menyorok. kita kalau lelaki jumpa kau baju beli sini Baju apa? sama tepuk jadi Dia menyorok. Aku jam lah kalau macam itu. Tapi itulah kita beza lelaki perempuan lah macam tu lah. Tapi macam tahun ni raya apa plan kau macam selalunya apa yang kau buat time raya? Raya biasa kalau raya ni. Okay, lagi satu bahagian duit raya lah. Dulu masa aku kecil, aku parents aku, makcik-makcik aku always bagi duit raya tu waktu pagi raya. Masa kita tengah salam, lepas kita salam kita minta maaf dan sebagainya, and then kita akan dapat duit raya lah masa tu kan. And then lepas makan baru orang hantar beraya. Tapi bila aku dah start masuk ke universiti, family aku dah start tukar culture. Duit raya tu kita akan bagi masa bulan Ramadan. Macam family aku lah. Bapak aku dia terapkan bulan Ramadan. Tahu tak sebab apa? Sebab duit raya tu dikira sedekah tau. Sedekah. Bila kau bagi masa bulan Ramadan, dia akan dapat pahala Ramadan kan, pahala Syawal lain. Betul. Dan katalah katalah kau punya rezeki kau ditemukan dengan Lailatul Qadar kan. Banyak pahala kau. So kita digalakkan untuk bagi duit raya tu masa puasa. Lepas murih tu kan kita bagi. Tapi itu bagi aku dia macam family dekat boleh lah. Kalau betul. tiba-tiba jumpa anak saudara 3 pupu dia pernah duit raya waktu bulan puasa kan. Macam Tak lah. Tu kalau yang beraya datang tu memang kita bagi jugalah. Itu Cuma yang terdekat lah kita bagi ni kan. Betul. Cuma tak best dia macam tak tahu lah. Kalau kita dulu macam hype lah. Benda-benda tu yang simpan dalam poket tebal. Show off pergi raya rumah orang ni tengok macam kau ada apa? Bila tengok poket tebal tu masuk. Duduk sending dengan dia lah. Dapat lah. Pada tahu dapat beli benda baru ke. Bola dia punya sponsor ke. Benda-benda gitu lah. Tapi sekarang ni lagipun recently pun kita dah besar-besar ni, kadang-kadang duit raya tu kalau korang perasan kita banyak guna QR. Ya betul. Kan? QR. Kita banyak guna QR. For me benda tu sedikit, aku tak tahu, mungkin okay pada budak-budak zaman sekarang. Tapi for me dia tak dapat vibe tu tau. Betul. Dia tak dapat rasa macam aku dapat duit raya Lepas tu balik dapat kok satu. Satu asing sini hijau, merah, biru gelap. Macam tu. Lepas tu baru kira dia macam QR ni macam tak nampak physically kan. So dia Sebab dia punya prank kita dah ada satu tradisi bila raya je kau akan kumpul
duit raya tau. betul. Yang sampo yang berkepuk-kepuk duit banyak dalam sampo sebab kau akan dapat duit baru tau. Betul. Dia itu. punya bau lain weh. Buka bau. Sedap. Lain weh bau Baru dia. duit baru jarang kau nak dapat time raya je boleh dapat benda tu. Betul. So kalau nak kata plan tadi plan tahun ni macam biasalah kita beraya je. Sebab for me mungkin kita rasa macam ada sedikit cost ataupun benda-benda yang kita perlu keluarkan in terms of duit lah kan. Nak belanja itu, belanja ini. Tapi saya always fikir yang aku ada childhood aku. Aku fikir macam ni, aku dapat macam ni. So sekarang ni bila kita dah dewasa, aku kena create satu culture untuk anak-anak aku. Untuk wife aku. Betul. Dia orang Kelantan. Orang Kelantan raya berbeza. Betul. In fact kalau aku beraya kat sana pun berbeza weh. Dia punya culture. Macam mana? Dia punya culture macam lebih sempoi. Pergi solat, balik solat minta maaf pun kadang salam je. Minta maaf sama ayah, mak saya batin. Tu je. Itu je. Itu. Kita orang sini, kalau orang Jawa, in fact kalau aku punya family, kita akan cakap selamat raya mama, maaf saya batin, Aiman minta maaf dari hujung rambut ke hujung kaki, minta halal makan minum. Kalau mana-mana ada terkasar bahasa, tersilap kata, termaki, terhamun, minta ampun sangat-sangat. Tu yang bila dah, kalau macam aku memang makcik-makcik ada 7, dia sampai kat maksu memang dah menjejih air mata. Memang automatik. Tapi maksud tu bau dia memang paling basah. Apa? Tak, paling basah sekarang ni memang aku. Kau yang basah. Sebab adik-adik aku pun dah akan ke ni. Taklah kalau ikutkan basah maklum lah. Sebab maklum semua Paling awal. salam dia. Tapi paling maksud Maksu air mata dah habis. ni adik-beradik kau ke makcik kau? Makcik dan adik-beradik. Sebab kita orang kumpul sekali kat mana ni. Maklum kau lah sebab orang baru start nangis tu. Betul. Semua orang akan nangis semua kat dia. So dia kena letak kain. Tapi itulah. Kain good morning tu. Dalam kuning. Itu yang beza dia culture dekat negeri Kelantan dengan negeri Selangor kan. So cara mungkin dia orang biasa je benda tu, tapi for me kita value dia punya. Sebab time tu je for me macam kita beria nak minta maaf. Betul. Bila lagi weh? Betul? Bila lagi yang masanya aku nak balik kampung, rumah nenek aku, mama aku nak betul-betul nak cakap mama minta maaf. Minta halal makan minum. Kita tak pernah sebut tau. Sesekali boleh lah sebut kan. Raya je lah selalunya. Raya yang complete sentence aku. Terkasar bahasa itu dah. Dah 5 orang JJ bos. Yelah tapi macam bila kau nak minta maaf ni, dia kadang ego tau. Kadang setengah orang macam contoh gaduh macam time raya minta maaf. Pernah tak? macam tu? Tapi kita pernah, cuma rasanya benda tu tak elok kot kita buat. Dah sebab macam fikir kita tak tahu raya nanti kita jumpa ke? Ya. Dan kita kena ingat minta maaf ni bukan satu culture di waktu raya. Kita digalakkan bermaafan waktu raya. Tapi kalau kau dah tahu kau ada silap kat dia, taklah maaf. Ya betul. Sebab lagi pun kalau dia dah terasa hati time tu and then dia tak maafkan lagi. So sampai kesudah bila orang tu dah tak ada pun still berdosa kan sebenarnya. Betul. Sebab dia dah, orang tu dah tak ada. So macam kau nak minta maaf? Betul. Kan? Tapi sebab macam kau nak cerita pasal minta maaf, salam-salaman. Tapi dia ada satu part macam kan bila kita dah besar macam laki dengan laki ni macam lain sikit kan. Dia kalau laki dengan perempuan contoh macam aku dengan mak aku lain. Kalau aku dengan abang aku dia macam ada satu orang kata apa macam orang tengok ni takkanlah nak nangis kan. Aku dengan abang aku lah macam ayah mak saya batin. Lah tu je. Padahal dalam hati macam aku nak cakap lagi ni. Tapi sebab aku rasa dia pun rasa macam benda sama. Macam aduh dia pun macam ada that kind of feeling yang macam aku nak kena cakap banyak ke aku just nak cakap macam tu je. Dia cakap ada Maksudnya ni telepati ke apa? Lepas tu dia jawab macam ni. Sama-sama. macam tu je. Sama. Macam tu je. Tapi bila dengan perempuan macam tu dengan kakak aku, dia jadi macam kau lagi lebih meluah. Macam minta maaf semua kan. Macam kau cakap apa ni? Macam tu. Tak faham ni. Tu cuba kau cakap elok betul-betul apa ni. Macam dah lah next. Dia macam ni. Nak ambil pergi jauh-jauh. Dia kena tunggu dulu. Nak tunggu itu je. Dia raya je. Tapi itulah kalau nak kata memang betul lah dia minta maaf. Cuma tengah syahdu sangat lah. Sebab macam macam aku kan apa kau dah habis ke?
Kita tengok Nabil. Macam aku punya planning kan. Kau. Sebentar. A few moments later. Kat mana ni? Salam. Salam ni semua. Itu kalau macam macam kau punya dah habis kan? Macam aku pula plan aku untuk raya ni sebab macam aku punya family, kita orang suka macam raya yang beramai-ramai. Maksudnya kita akan kumpul satu tempat tu, kira macam one stop center lah. Kata kampung tu dah tak ada orang. Atau dengan nenek aku dah tak ada dah. Tapi itu akan jadi rumah pertemuan untuk Rumah berkumpul lah. yes, rumah berkumpul. So setiap kali raya macam aku akan balik 2 hari sebelum, which is 2 hari sebelum. Tu memang confirm lah. 2 hari sebelum tu memang confirm lah. Kau balik Memang balik, confirm. Balik mana? Aku balik Kampung mana? Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Ya, Kuala Pilah. Yalah kampung Dan kat Negeri Sembilan Kuala Pilah. Nogori. Ya, Nogori. Suku mana? Nak jawab pun tak erti. Nak jawab pun tak reti. Kita tanya Mak, kita tanya Wan. Lagu. So macam itu even mak aku sendiri cakap kenapa kita kena buat macam ni, sebab nanti dah tak ada siapa nak buat macam tu. Sebab nanti aku dengan adik-beradik aku yang akan sambung benda tu. Sebab kalau nak katakan balik kampung tu memang boleh dikatakan kerap jugalah. Like dalam sebulan tu ada dalam 2-3 kali. Sebab datang balik kampung tu untuk bersihkan kampung. Kiranya kampung tu terjaga walaupun tak ada orang. Macam kalau untuk raya dia lain sikit lah vibe dia. Balik awal kau kena kemas, lepas tu kau kena pacak pelita apa semua. Pasal lampu. Rumah sana ada vibe-vibe kampung ke? Maksudnya rumah kayu ke dah batu dah? Dah simen? Dia mix. Dia hybrid. Ni kira rumah lama lagi lah ni. Shock kan ni. Dia atas kayu bawah batu. Ya, betul. Macam kampung aku Shock lah. ni. So best lah sebab macam aku faham dengan siapa yang tak ada kampung, dia nak rasa vibe kampung tu. Kalau kau nak datang kampung, datang lah. Boleh lah. Boleh datang. Bawa datang dulang raya. Ai. Bawa dulang kenapa kan? Itu dah lain. Sebab macam bagi aku bila raya ni dia punya bestnya kau dapat jumpa dengan family yang dah lama tak jumpa tau. Betul. Nak jumpa Kadang-kadang pun jumpa jarang. setahun sekali. Setahun sekali nak jumpa. Jumpa pun kalau betul-betul bila dia dah orang tu dah tak ada, macam meninggal kan. So time tu lah kau akan jumpa. Tak meninggal kenduri. Betul. Kadang macam ni siapa macam kau tak kenal ni. Anak buah kau pun dah besar. Dah besar macam asal dia lagi tinggi daripada aku. Itu yang biasa lah. Macam kalau belah family aku, mostly macam kita orang dia ada satu, orang kata apa, bukan ritual lah. Dia macam satu benda yang Adat. Ritual bukan ritual. Adat dia macam kita orang kena pakai baju sedondon sepadan. Bukan sempadan. Sedondon. Ya Allah susah betul. So macam aku semua kena ikut colour sama macam tu lah. macam tu. So macam untuk tahun ni colour deep teal. Tahu tak Ni colour masalah deep teal colour macam lagi mana? satu. Tak tahu Sekarang kan? ni Aku tak tahu. berbagai ocean blue, blue midnight. Wow, aku tak faham pula. Biru je lah. Navy blue, royal blue tu Dia dua kan macam dia berbeza. lah, Padahal bagi aku sama. Sama, kalau kita sama. Bagi kita sama, tapi bila kau tengok colour tu dan nama dia macam ada beza. Dia bila macam pekat sikit nama dia lain. Kalau cair sikit nama dia lain. Macam tu. Aku macam uish, apa macam tu dia punya colour. Lepas tu macam kalau kau colour apa? Aku raya tahun ni Plan Navy raya. Plan raya. navy blue. Navy blue. Macam aku tak tahu lah. Katanya dapat ura-ura lah. Dapat ura-ura katanya macam strawberry. Aku pun tak tahu. Matcha strawberry. Macam strawberry macam colour. Sebab What? sekarang memang trend. Trend oi. Bukan trend. Trend. Salah. Sasul. Hari tu meru. Hari trend pula. Dia trend. Dia macam ada banana apa strawberry macam tu lah. Coklat banana macam tu lah. Sebab dia macam strawberry ni why aku cakap warna hijau dengan brownish. So macam dia macam ni. Matcha hijau. Ya, baju dorang warna hijau. Kain dorang warna coklat. Warna strawberry lah, warna merah, pink macam something like So that lah. macam kalau kau pakai Baju hijau, samping lah. samping merah. macam merun-merun macam tu. Something macam tu lah. Aku faham, pun tak sure macam mana. Tapi dia kata tahun ni benda ni trend.
Mungkin lah aku wallahualam lah, aku tak tahu lah. Aku ikut je orang rumah aku cakap kan. Dia lebih Mungkin lah tahun ni trend. sebab katanya akan jadi trend. Mungkin wife kau trendsetter. Ya mungkin. Bukan, kadang-kadang ni aku itulah, bukan nak mengeluh. Dah tadi dah mengeluh kan. Tak. Mana kena je hijau dengan pink kat muka aku ni. Allah, itu aku kadang nak marah. Aku senyum je lah. Nak macam mana? Macam strawberry bergerak. Aku tak tahu nak cakap apa. Kalau kau melompat-lompat macam strawberry milkshake. Bongok lah. Lain. Jangan. Tapi itulah kata je trend macam itulah. Kita follow je lah. Kau Tadi navy tahun ni blue. macam ni? Teal Deep teal. Oh, deep teal. So macam aku tak tahu lah, macam sebab selalu yang decide colour ni macam adik aku, mak aku just follow je. Ini macam kau punya deep teal ni sekali dengan sepupu sepapat ke kau dengan adik-beradik kau? Adik-beradik je. Oh, dengan mak kau sekali tak? Mak aku sekali. Sekali lah. So macam bagi aku benda tu dia seronok sebab bila tak kat gambar cantik lah. Kalau Kita ada yang macam dah- colour lain tak ada campur. Yang dah kahwin sekali ikut. Betul. Yang dah kahwin sekali ikut Okay, juga. nak cakap pasal dah kahwin ni kan. Ini adalah satu benda yang aku punya family pun sama. Dia jenis pakai sedondon. Kita akan tanya warna apa kan. Tapi diorang bila diorang tanya masa dulu lah sebelum kahwin, memang ayah aku dah cakap warna ni. So dia bagi sampel kain, kita pergi beli. Sekarang ni dia just cakap je. So bila cakap je tu yang kadang-kadang macam biru. Yang ini biru cerah, ini biru gelap. Tu yang dia jadi macam lain sikit lah. Ini tahun ni wallahualam lah dah jadi strawberry matcha. Aku tak tahu lah. Aku tak tahu apa Sekiranya jadi. Macam family kau tahun ni sedondon dengan family mana? Tahun ni raya sini. Tahun ni So belah family kau semua akan strawberry matcha. Tak. Ini trendsetter wife aku. Yang nak mengikut trend wallahualam. Sebab benda ni tak diwar-warkan dalam group family. Tapi dah nak raya ni. Itulah. Tak tahulah. Pening juga. Tapi tak apalah, kita follow je. Follow Kalau katakan yalah benda ni bukan, it's not a big deal pun. Maksudnya kalau katakan family aku lain colour dengan family kecil aku, for me tak adalah nak kata tak cantik sangat tu, tidak. Tapi there's a variety of it lah kan. Sebab kadang-kadang kita tengok macam ada je family yang hitam, kuning, biru, merah semua macam elok aje kan. Betul. Okay je. Tapi lagi satu happy wife happy life lah. Betul lah. Itu Kita tak boleh Wah buat apa kita lah. nak warna orange pun kita ikutlah orange. Itu tahun lepas break orange tu kan. Tahu. Itu tak tahu lah. Tapi nasib baik kau putih. Dia kena ikut tone colour apa kulit lah Betul, sebenarnya. betul. Betul. Bayangkan kalau ada orang yang gelap-gelap sikit. Pakai pula striking pink. Macam mana tu? Jangan buat hal lah. Cakap pasal baju raya kan. Kau shopping raya selalu kat mana? Ke macam mana? Aku tadi saya ni aku pula. Dia makin hype makin aku. Dia makin liar. Macam tu lah. Dia macam saya untuk shopping baju Melayu. Kena tone down sikit. Jangan gelak, kena tone down sikit. Okay, dia macam shopping raya untuk baju untuk baju Melayu ni. Biasanya kita akan tengok brand yang trend. Kita orang lagi senang je. Betul. Apa benda kawan-kawan aku beli ni? Oh boleh minta. Boleh lah kita pergi website dia, cari saiz, tekan colour, okay. Lepas tu sampai beli lain. Biasa sampai ni unik sikit. Sampai ni aku ada mata yang teliti. So aku memang particular bab-bab yang tenunan-tenunan dia tu aku suka. Bunga-bunga dia tu aku suka. So aku akan beli sama ada yang belum siap dijahit. Ataupun yang dah siap dijahit. Tapi biasa yang tenunan yang cantik dah siap dijahit mahal. Betul. Almost 1,000 something lah. So kalau yang tak dijahit ni murah sikit lah. So aku akan beli yang tak dijahit. Aku minta tolong mak aku jahitkan. Kat situ lah. Ataupun aku hantar kedai mana yang murah lah. So sampai beli asing, baju biasa aku dengan anak-anak lelaki kan. Beli online dia, senang je. Senang beli sama je terus. Macam wife, biasanya aku bagi kad, dia lantak dia lah beli. Kau duduk dalam kereta relax. Terpaksa lah. Tak boleh. Kadang pergi 2-3 kali kedai sama. Beli kedai yang sekali je. Beli kedai yang first sekali beli. Dah So, pergi kita tak boleh buat apa. 10 balik kat kedai utama. Kita tak boleh buat apa. Personal ni. Dia memang lumrah ni memang macam tu lah. Dia lagi stres pergi Bangi.
Apa bagi betul, sentral betul. lah. Macam Ya gini lah guys Allah. macam ni lah. Aku minta tolong sangat korang, tolong lah. Kalau nak beli baju raya tu tolong buat survey dulu. Tengok nak beli apa, design macam mana kan, baru pergi. Janganlah pening-pening. Ya Allah, time tu lah nak bergasak. Korang tak penat ke lah? Dengan jamnya dah Iya. sampai kedai, orang ni ramai. Waduh. Lepas tu Susah nak tau. try. Memang kita faham nak try. Tapi sendiri mau ingat lah sendiri pakai saiz apa. Takkan kau nak bajet-bajet kau kurus, kau pergi saiz S. Awak pakai saiz XL. Tak boleh lah macam tu. Lama. Benda-benda macam tu. Tolong Tapi macam tu lah. tapi memang kau kena faham juga sebab aku ada that side untuk macam kau kena pergi situ untuk kau tahu kain tu jenis macam mana. Betul. Itulah maksud aku. In terms of size, mana yang kita boleh tengok online, color, sizing, availability, kan? Kita boleh tengok online, kita tengok. Material semua tu memang kena dengan tangan kasar atau mata kasar semua kan. Betul. So time tu kita pergi tengok material, okey ni puas hati, terus beli. Betul. Tapi bagi aku lah, berdasarkan pengalaman aku, perempuan ni dia lain. Lelaki ni kita jumpa baju, beli. Perempuan, mungkin kedai next ada yang lagi cantik. Mungkin kedai next Betul. ada yang lagi cantik. Sampailah balik tangan kosong. Esok kita pergi sini pula, tempat lain. Masuk satu kedai. Lepas tu last tak apa lah, yang kedai yang kita pergi semalam tu, yang nombor 3 tu yang best. Sudah kita pergi balik kan. Sebab apa, aku pun ada satu momen yang macam kalau nak pergi shopping, macam dalam family aku ada 5 adik-beradik. Abang aku lelaki 2 orang, yang lain semua perempuan. So kalau setiap kali shopping, abang aku of course ada shopping dengan family dia. So aku akan ikut shopping dengan mak aku dan kakak-kakak aku, adik aku, which is shopping dengan perempuan. Kau jenis yang ikut ke duduk luar kedai macam ni? Aku masa kira macam awal-awal tu macam ikut je lah kan. Ikut dah follow macam sebab at least macam aku boleh lah tengok juga kan, okay baju ni macam ni semua. Tapi dah lama tu macam menyesal pula ikut ni kan. Sebab macam lepas satu kedai masuk kedai ni. Sebab kau bayangkan kalau dekat satu tempat tu ada 10 kedai tu lah dia nak masuk. Dia sampai kedai ketiga, masuk terus cikgu si. Betul. Time tu bergaduh kan. Abang tak abang, aku dapat dulu, aku dapat dulu. Sebab macam kita ambil lah dekat tempat yang crowded dengan orang kan. Ada banyak kedai kan. Dekat luar yang paling ramai lelaki, dalam perempuan. Aku nampak kan, daripada sekali tu aku pergi Shopee Raya dekat area mana lah. Aku tak ingat dekat mana, tapi tempat tu macam banyak choice lah. Aku lalu kat situ dengan adik-beradik aku, dengan mak aku sekali. Dan depan sikit ada brother ni duduk. Okay, mungkin brother ni jaga kedai. Macam aku tengok jap, rupanya dia tengah tengok wife dia. Macam dia tengok jam, macam ni. Lepas tu dia pandang aku. Lepas tu aku tanya dia, bang, okay tak? Macam tahu kan shopping dengan perempuan ni macam mana kan. Aku ni aku dah lah nak terberak je cakap kan. Lama pula adalah kena pegang barang dia. Aku punya barang tak beli lagi cakap. Baju tak beli lagi sebab dia nak settlekan wife dulu. Macam tak apa bang, abang memang strong lah. Abang duduk sini diam-diam, abang tunggu wife abang kat dalam cakap tu. Lepas tu jalan depan lagi, ada lagi kat situ. Aku ada cerita sikit pasal ni. Macam aku pernah satu kali tu, aku tengah tunggu wife aku. Lepas tu ada brother ni datang. Dia pun baru sampai dengan bini dia. Bini dia masuk semua. Dia datang sebelah aku. Dah berapa lama bang? Itu je. Itu. Soalan yang pertama dia tanya. Dah berapa lama? Dah berapa lama? Aku jadi macam adalah 20 minit. Tak tahu sebab macam bagi aku kan, aku faham lah macam kau nak, sebab itulah baju perempuan ni dia ada macam-macam jenis tau. Dia jenis macam okay, ni ada dia punya manik-manik dia semua. Like dalam gambar kau tak nampak clear sangat. So kau kena pergi situ. So bila pergi situ dia nak tengok ni manik macam ni, yang ni lain pula. So diorang kat situ lah jadi macam orang kata apa, researcher. Dia macam nak tengok. Ibarat macam kau masuk lab time tu kau Dan gaji itulah gitu. jadi professional shirt baju kurung jaja macam tu Ya lah. macam tu. Aku macam lama ni kan. Lepas tu apa yang aku buat, aku tak follow diorang dah. Dia diorang pergi sendiri. Sebab aku macam penat kan follow kan. Kalau jadi driver tak apa, kita hantar parking kereta baring. Puasa-puasa ni Kalau aku sebab
aku memikirkannya, sebab aku tak ada nak beli apa-apa. Betul. Sebab aku duduk rumah macam tu. At least duduk rumah kau boleh buat apa-apa kau nak kan. Tapi bila aku tak tahu sebab bagi aku dia sebenarnya menguji kesabaran kita sebab nak follow, pergi beli baju semua. Tapi tu kalau kau macam mana Man? Man pula ni Man ni. Sorry tu. Tu bapak kau. Bapak aku man. Kalau kau macam mana Lip? Aku waktu sebelum kahwin lah. Hmm. Dulu memang kalau beli baju raya, semua kena keluar pergi sekali. Family aku memang bapak aku seorang yang garang. Kalau dia cakap semua keluar, semua keluar. Semua ikut. Okay. Semua kita nak pergi beli baju raya, semua ikut. Okay, semua siap, semua pergi keluar. Tapi masalah ni, kita yang lelaki ni, kedai, kita masuk satu kedai, okay, beli baju ni, 4 orang, adik-adik aku lelaki 4, perempuan 4. So 4 orang lelaki, pilih satu colour, beli, okay. Yang perempuan ni, kita nak kena mengikut juga. Bapak aku pula dia jenis kena ikut, kita jalan sekali apa semua kan. Dia seorang lelaki yang dia tegap, dia macam safety tu nombor 1 lah. Dia tak nak family apa-apa jadi. So dia macam jalan sekali, masuk kedai. Sampai bila dah besar tu baru macam bapak aku bagi duit, korang yang perempuan pergi cari baju. Kita lelaki relax kat rumah. Dia mesti ada sampai satu tahap macam kau memang kau boleh ni, boleh lala macam tak apa pergi lah. Ya, macam makin lama makin tua. Tapi aku rasa kan orang dulu dia lambat sikit rasa tua banding dengan sekarang. Macam mana tu? Macam orang sekarang aku rasa kita umur dekat 20-an 30-an kita dah macam penat lah, kita nak pergi masuk. Tapi orang dulu sampai ke umur 40 dia ikut dia bini dia masuk kedai. Tapi sekarang aku rasa macam sebab mungkin zaman kot. So bila kita tengok orang yang dah lebih berumur daripada kita pun buat benda sama, kita pun macam kita pun boleh je, biar dia orang shopping sendiri. Dia relax kat luar. Welcome back man. Aiman ni tadi yang kat depan kedai tapi gerak. Bukan. Kita ni rumah call ni minta tolong beli sahur lah apalah. Kena angkat. Kalau tak jangan. Kalau tak angkat tidur luar. Jangan. Bulan Ramadan ni siang-siang dia call minta beli sahur. Tanya nak pergi bazar ke apa benda. Biasalah kan. Kita layan lah. Kita layan je. Okay. So apa lagi? Ada lagi cerita raya korang rasa korang nak share ke? Aku tak tahu lah sebab macam kalau nak tahu pasal raya ni mungkin kita harap kita boleh beraya dengan orang yang sama lagi lah. Maksudnya dengan family. Sebab macam kau kan, kau dah lalui raya without ayah kau. Aku pun dah lalui benda tu, which is beraya without ayah. And then cuma sekarang ni macam kau lain sikit. Sebab tahun ni kau tak ada sekali dengan kau untuk beraya. Cuma kau dengan wife kau kan. So macam mana kau rasa macam adakah benda tu yang ada apa perasaan kau bila kau rasa macam aku beraya dengan aku punya wife je, which is family kau yang paling rapat dengan kau, mak kau dah beraya dekat tempat lain lah macam tu. So aku macam dari dulu aku dah fikir benda ni sooner or later akan berlaku juga. Akan ada satu masa yang aku akan tak beraya dengan bapak aku, dengan mak aku. Either aku kahwin and aku beraya rumah mertua ataupun macam mana kan. Tapi aku dulu fikir macam aku akan start dengan beraya rumah mertua dulu apa semua, baru slow-slow macam kehilangan. Tapi aku kehilangan dulu sebelum aku dapat rasa raya rumah mertua. Tapi sekarang aku okey je. Cuma adat tu aku masih ikut lagi. Rumah siapa pagi first, second, third semua kan. Cuma sekarang aku nak kena susun belah bini aku dengan aku dekat. So dua-dua dekat Klang Valley. So kalau tahun lepas mak aku ada lagi pagi aku dengan family aku, lepas tu pukul 10-11 tu aku dah shoot pergi belah dia pula. Pukul 1 shoot rumah nenek saudara aku, belah mak aku. Lepas tu macam tu nginung-nginung malam dekat rumah belah bapak aku pula. So macam lah kiranya. satu hari aku cover semua dah. Empat-empat lah. Mak aku, bapak aku, mak mertua, pak mertua. Semua aku dah cover satu hari. Tapi memang balik melepet lah. Ya, penat berjalan. Lepas tu besok tu sambung lagi.
esok selalunya hari kedua lambat sikit aku start. Lambat sikit macam tengah hari Aku petang start tu engine lah. lambat sikit. Aku macam rehat dulu. Kita dah tua. Sebab macam aku kalau dia ada lebih kurang macam kau juga, tapi kita orang tak adalah macam habiskan satu hari tu terus. Sebab kadang tu macam sekarang dekat kampung aku dekat Negeri Sembilan tu. Kalau dulu best sebab kawasan perumahan tu, which is kampung aku tu, masih ada orang lagi, which is pakcik-pakcik ke saudara lah, macam saudara rapat lah. Tapi sekarang dia dah macam lain sebab mostly dah meninggal. So macam kau tak tahu nak pergi rumah siapa, lala kau duduk rumah. Sampai kan saya tahu macam wish vibe raya tu dah tak rasa Tapi sangat. sebenarnya tadi yang cerita aku tu, hari raya kedua sebenarnya aku lupa. Aku selalu balik dah malam, pukul 1, pukul 2 baru balik. Pukul 5 bangun, shoot Johor. Lah mak aku yang lain pula. So balik hari pula yang tu. So memang rumah balik. So hari raya ketiga tu yang aku tidur satu hari. Penat tau. Tapi best lah sebab bila beraya ni kan, macam tak tahu macam kalau kau main macam ni, kalau beraya, pergi beraya rumah saudara, apa dia punya best ni kat situ yang kau boleh share? Aku bila kita dia macam ni, culture dekat belah Kelantan dengan culture belah kita berbeza. Tapi belah kita tu maksud belah aku lah, kat Selangor lah kan. Aku boleh share bahagian aku lah. Maksudnya dekat Selangor ni, kita bila hari raya pertama, kita akan always go for saudara terdekat dan dimulakan dengan yang paling tua dulu. Dulu zaman masa macam mana nak cakap, masa degree it was 2016 back then kan. Itu last tahun yang kita hari pertama beraya, hari raya pertama tu kita pergi beraya. Lepas daripada tu semua kita kena menunggu hari raya pertama. Orang datang rumah. Sebab nenek aku paling tua. Sebelum tu datang rumah untuk beraya. Sebelum tu kita ada kakak-kakak nenek aku lah. Kakak dia, abang dia semua sekarang semua dah meninggal. Jadi anak-anak saudara semua memang kena datang rumah kita dulu. So kita ni jadi bila dah start 2016 kat atas tu kita tak keluar beraya, jadi lepu sikit lah, boring sikit. Orang nak kumpul duit raya kan. Ya, betul. Time tu degree, time tu nak tekan lagi. Time tu banyak nak pakai duit kan. Tapi tak dapat. Okay lah, kita tunggu and esok-esoknya baru kita pergi ke beraya rumah orang. Dan itu especially on kita punya saudara terdekat lah. Kalau kawan-kawan tu biasanya usually kita tolak hari raya ke-3, ke-4 ke atas. Ataupun minggu kedua raya. In fact kita memang aku zaman sekarang ni kalau kawan-kawan aku akan always invite for open house. Aku akan gather diorang satu kali untuk open house. Dia jarang nak, kalau diorang datang aku personally aku tak suka diorang datang terkejut. Kita mak kita lain, mak aku dulu lain. Mak aku kalau orang nak datang setengah jam sebelum call cakap nak datang, kalau ada kat rumah, okey boleh datang. Tuntang siap mi goreng. Tuntang siap something. Laju. Kita ni tak boleh. Kita ni macam alamak, ais tak ada. Jap mana aku letak? Dia tak boleh. Dia rusuh. Jadi rusuh. Walaupun rumah sendiri ataupun rumah orang tua, dia rusuh tak boleh. So kita by right ada prepare lah. And then raya ke rumah saudara macam tu lah. Setakat ni tahun ni nampaknya macam tu lagi lah. Kita kena tunggu orang datang, jumpa nenek, and then kita bagi duit raya dan sebagainya lah. Dan kita dah ada family sendiri ni pun kadang-kadang kita introduce lah dekat saudara kan. Ni anak dah 4 tahun, benda-benda gitulah. Sebabnya kalau boleh lineage kita ni biarlah berkekalan, diorang faham, diorang tahu. Orang kata susu galuh family tu, family tree tu biar nampak, biar jelas lah. Sebab kalau ikutkan family tree kita ni luas. Betul. Kan? Kita dah kekalkan 4 generasi. Why not 5? Why not 6? Dan seterusnya kan. So kalau dah banyak tu boleh satu negeri aku conquer kot. Macam tahu kan. Pindah Perlis semua. Full. Full house. Perlis limit 8 je. Alamak. 4 generasi tak muat lah. Tak muat. So macam tu lah raya. InsyaAllah raya tahun ni pun macam tu lah. Okay, baik. Sebelum kita nak habis kita ni podcast kan, kau ada apa-apa sikit ucapan ke untuk raya? Sebab kita dah nak raya nanti. Raya nantilah. Raya nantilah. Bagilah kita ucapan puasa sikit. ni. Yelah, bagi ucapan sikit. Ini kan kita macam, ini sebelum last episode sebelum raya ni. So kita macam
bagi Bagi ucapan lah, lah bagi kat ucapan. Okay, bagi, listener-listener kan. Okay, bagi. So macam akulah nak minta maaf kalau macam ada tersakitkan hati siapa-siapa dalam podcast ni ke di luar podcast ke. So macam kalau ada terkasar bahasa, tersalah cakap, aku minta maaf lah. And aku rasa macam apa yang kita boleh buat raya kali ni, kita happy, enjoy. So kita, siapa yang kita masih ada tu, kita happy dengan dia orang. Betul. Okay, so aku rasa itulah yang nak cakap. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Alright. Macam ucapan kat TV tu. Duduk tegak. Okay, Man ada Man? Aku senang je lah. Sebabnya benda ni pun, pasal raya ni banyak dah kita dengar hadis dan sebagainya kan. So ada satu petikan hadis ni, saya tak ingat daripada riwayat yang mana. So Allah sebenarnya dah gantikan kita 2 hari yang terbaik. Dekat dunia ni ada 2 hari je. Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. So memang saya rasa sedih macam mana pun kita meninggalkan Ramadan, sedih macam mana pun kita bila tak ada presence orang yang pernah ada dengan kita, kita wajar untuk sambut Aidilfitri itu sendiri. Meraikan. Meraikan. So meraikan tu bukanlah macam huha macam tu, tak ada. Maksudnya kita keep on takbir, kita saling ziarah, minta maaf, dan in fact kita yang laki-laki ni kan disunatkan untuk solat raya nanti, pakai wangi-wangi, pakai benda baru, those kind of things. Sebab benda-benda tu dia akan sikit sebanyak dia akan bawa kita ke, orang kata, satu fasa ataupun vibe yang okay, aku tengah raya, alhamdulillah, ni hari kemenangan lah. Betul. Macam tu, kita dah sebulan ni puasa ni. Betul. Memang kita sedih tinggalkan, tapi this is what we have done. Kita dah 30 hari kita puasa, alhamdulillah. Lalu tu Qadar pun dah jumpa, kalau jumpa lah insyaAllah kan. And then puasa, sahur, mengaji, khatam semua dah buat dah. So this is your time. That's why 2 hari puasa tu pun kita tak dibenarkan untuk berpuasa. Ya, betul. 2 hari raya tu tak pernah puasa. Jangan 2 hari puasa 2 tak hari pernah raya. 2 hari raya. 2 hari raya. 2 hari puasa memang kena puasa. Dan macam tu jugalah saya orang kata minta maaf zahir dan batin. Mana-mana yang kalau katakan terlajak kata, tersasul kata, tersalah kata, ada yang tersinggung mana-mana hati, mengguris mana-mana hati kan. Saya minta maaf zahir batin, dan semoga raya tahun ni lebih mengakrabkan kita lagi daripada sebelum-sebelum ni. Amin. InsyaAllah. Thank you Man for the nasihat dan ucapan itu yang sangat berguna kepada korang yang tengah dengar podcast Turun Naik ni. Kau macam mana Fik? Aku macam mana? Ucapan sikit. Bagi ucapan sikit? Okey lah, boleh lah. Kita bagi sikit lah. Sikit. Untuk raya yang akan datang ni, saya harap raya kali ni lebih bermakna daripada raya yang sebelum ni. Sebab kita kena appreciate moment yang kita ada semasa beraya. Sebab kita takkan dapat benda tu, dia takkan jadi benda yang sama. Betul. So kita kena appreciate that moment. Betul. Jadi untuk korang yang dekat luar sana tu, kalau ada siapa-siapa yang macam korang terguris hati ke, boleh pergi minta maaf ke. Betul. Jangan tunggu jangan tunggu raya buat kata Aiman. Sebab benda tu kita kena minta maaf kat orang tu, sebab mungkin orang tu dia terasa hati dengan kita tak tahu. Betul. Kan kalau kita rasa kita ada buat salah dengan orang tu, kita just datang jumpa dia, aku minta maaf kan, dengan segala apa yang aku buat, aku harap kau maafkan macam tu. Jadi untuk raya ni saya just nak cakap, tiba-tiba saya kan jadi baik kan. Dia low sikit lah. Saya just nak cakap selamat Hari Raya untuk kepada semua pendengar-pendengar Turun Naik Podcast. And then thank you juga sebab korang setia dengar podcast ni sampai habis. And then jangan lupa guys, sebab kita orang akan ada podcast yang lagi menarik selepas ni. Sebab kita akan jemput ramai guest lagi yang kita orang tak ada nak reveal sekarang, sebab yelah, guest yang kita bawa tu adalah guest yang memang kata apa, life experience memang Betul. kita orang semua nak dengar. Jadi before kita dah habiskan ni, korang jangan lupa follow dan like juga kita orang punya Instagram, TikTok, YouTube. Korang just boleh search Turun Naik Podcast. Bukan podcast, podcast. Podcast. Harap terasa. Harap terasa. Kita minta maaf raya-raya. Jadi turun naik itu normal. So kita harapkan bila kita turun, kita akan naik dan bangkit untuk Betul. jadi seseorang yang lebih
better daripada sebelum ni. Jadi kita kena apa, Alip? Kita Kena Keep moving forward. Thank Jumpa you. lagi minggu depan waktu yang sama. Yes. Alright, thank you. Assalamualaikum.